Assalamualaikum, saya robot JZ. Anak-anak bunyi suara apa tu? Robot. Okey. Hari ni kita nak belajar menyebut huruf hijaiyah bersambung yang dibaca dengan pendek. Okey? Baik. Tengok kad pada saya. Okey, nampak? Okey. Dengar saya sebut kemudian ikut. Bata. Bata. Baca macam robot yang saya sebut tadi kan? Satu-satu. Bata. 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 Ba. 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 Sabata. Sabata. Tabasa. Tabasa. Sa. Sa. Okey, sorang-sorang. Okey, kita mula dengan Alfia. Cuba Alfia sebut. Ba. Sekali lagi. Ba. Okey, baik. Wan. Bata. Lagi. Bata. Okey, yang lain cuba ikut. Bata. Lagi sekali. Bata. Okey, Wafi. Sa. Baik. Okey, Iskandar. Tabasa. Baik. Okey, Danish. Cuba sebut. Sabata. Baik. Okey, semua dapat menyebut dengan baik. Okey, saya nak ingatkan apabila huruf hijaiyah bersambung dan dia berbaris atas, bila menyebut mulut perlu dibuka. Menganga macam ni. Okey, seolah hanya bentuk bulat. Okey, ikut saya ni. Sa. Bukan mulut saya. Sa. Dia macam bulat kan mulut tu. Okey. Sa. Okey, ni sabata. Okey, sekali lagi. Ba. Okey, jadi ingat apabila berbaris atas kena baca pendek seperti bunyi robot, kemudian mulut perlu dibuka. Okey, dan satu lagi, cuba tengok kad saya. Okey, kad pada saya ni. Apa beza yang di tangan kanan saya dengan di tangan kiri? Iskandar. Sebelah tak ada gala. Sebelah tak ada colour. Okey. Yang tu ada 3 warna. Wan. Warna lain-lain. Okey, yang tangan kiri saya warna lain-lain. Di tangan kanan saya warna yang sama. Okey. Yang warna sama ni menunjukkan bunyinya sama. Okey, bunyinya sama. Tapi tetap dibaca dengan bacaan robot. Macam mana? Okey, dengar saya baca. Ba. Sama tak? Sama. Okey, kalau yang berlainan warna, dia akan bunyi yang berbeza. Sabata. Boleh? Boleh. Cuba. Sabata. Lagi. Sabata. Ni lain color. Okey, ni dia akan bunyi sama ke lain? Lain. Okey, cuba sebut. Bata. Okey, pandai. Okey, lagi. Sa. Sekali lagi. Sa. Ya, sa. Okey, untuk menguji kefahaman bacaan huruf hijaiyah bersambung yang dibaca pendek, kita akan teruskan dengan aktiviti kotak hikmah. Okey, macam ni nak main? Kotak ni akan digerakkan apabila lagu dibunyikan dan lagu itu akan diberhentikan selepas tu. Jadi kotak yang berada apabila lagu diberhentikan, pada siapa kotak tu dia akan buka dan pilih satu kad. Boleh? Boleh. Okey, ready? Okey, sedia kita mula daripada kanan, daripada Alfia. Okey. Lagu. Okey. Sedia. Okey, jap. Boleh nyanyi sama? Boleh nyanyi sama. Boleh? Wafi boleh nyanyi? Boleh. Wan boleh nyanyi? Okey, nyanyi sama. Jap tunggu jap. Okey, jalannya boleh juga. Okey, jalan. Jalan pelan-pelan, ikut melodi. Pelan-pelan. Okey. Okey, Iskandar. Okey, nyanyi sama. Okey, berhenti dekat Wan. Okey, Wan boleh pilih satu kad. Okey, saya tolong buka kan. Okey. Bangun. Pilih satu. Okey, tunjuk kawan-kawan dulu. Okey, nampak Iskandar? Danish? Okey, sekarang Wan cuba sebut. Apa kad yang Wan pilih tu? Sabata. Baik, betul tak? Betul. Betul.
kad tu Wan boleh pegang. Okey, kita jalankan yang lagi. Okey, sambung pada mula daripada Wan. Okey Wan, gerakkan. Ya. Okey, Iskandar. Okey, Iskandar, boleh pilih Iskandar. Kalau susah bangun. Okey, pilih. Okey, tunjuk kawan-kawan. Tunjuk pada kawan. Okey, nampak? Okey, sekarang tengok kad ni. Dia ada berapa color? Berapa warna? Satu warna. Okey, kalau satu warna Ustazah cakap tadi, apa? Macam mana bunyinya? Bunyinya sama. Pandai Wan. Okey, cuba Iskandar sebut. Ba. Sekali lagi. Ba. Betul tak? Betul. Okey, tepuk tangan untuk Iskandar. Okey, tanya Iskandar. Baik. Okey, hari ini kita belajar apa tadi? Huruf hijaiyah bersambung yang dibaca pendek. Okey, yang pertama kita baca dengan bunyi apa? Bunyi robot. Ba. Okey, kemudian mulut kena buka. Ba. Kan? Dan yang ketiga, bunyi berbeza mengikut warna. Kalau sama warna, bunyinya sama. Kalau warna yang berbeza, maksudnya bunyi setiap huruf itu berbeza. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Okey, itu saja untuk hari ini.